Okey, semua Assalamualaikum. Jom kita masuk algebra lagi. Okey, sekarang ni note je nah. Okey, 5y kuasa 2 tolak 2y kuasa 2. Okey, boleh tolak ke tak? Okey, ingat dua perkara iaitu untuk boleh tambah atau tolak kita mesti buat iaitu kena pastikan iaitu sama jenis. Dan yang kedua ialah sama kuasa. Okey, macam nak tentukan tengok sini. Y. Okey, sama jenis y dengan y. Y kuasa 2, Y kuasa 2. Jadi, sama kuasa juga. Jadi, sama jenis betul, sama kuasa pun betul. Jadi, bolehlah tolak 5 tolak 2, dapatlah 3. Jadi, Y kuasa 2, Y kuasa 2, Y kuasa 2. Okey, saya dah. Okey, lepas tu. Okey, contoh ni. 3YK kuasa 2 tolak YK kuasa 2. Okey, jadi macam buat. Okey, macam tadi juga. Sama jenis ke tak? Y. Okey, sama jenis. K dan K. K sama jenis juga. Okey, betul tak sini? Y kuasa 1, Y kuasa 1. Okey, kuasa sama. K kuasa 2, K ni pun kuasa 2. K sama kuasa juga. Sama jenis dan sama kuasa. Jadi kita buat apa? Bolehlah tolak. 3 tolak. Kita ada nombor. Tiba-tiba tak ada nombor sini kan? Maksudnya 1. Jadi 3 tolak 1 dapatlah 2. Okey, betul dapat Y. K kuasa 2. Okey, settle. Okey, lepas tu. Lepas tu yang ini negatif 2 Y kuasa 2K tambah 5 K Y kuasa 2. Okey, tengok sini. Okey, tengok sini Y ada Y. Okey, betul. K sini pada K. Okey, betul, sama jenis. Y kuasa 2, Y sini pun kuasa 2. Okey, betul. K kuasa 1, K sini pun kuasa 1. Okey, jadi sama jenis sama kuasa. Jadi kita boleh tambahlah buat operasi ni. Jadi negatif 2 tambah 5 dapatlah positif 3 Y kuasa 2 K. Ataupun kamu boleh buat 3 K Y kuasa 2. Okey, settle. Okey. Okey, lepas tu okey, lepas tu apa ni ya? Okey, yang ini pula 6 Y kuasa negatif 5 tambah dengan 2Y kuasa negatif 5 tolak dengan 3Y kuasa negatif 5. Okey, sudah. Jadi, nak macam mana? Okey, macam biasa kita pastikan sama jenis dan sama kuasa. Y. Okey, sama jenis. Y kuasa negatif 5, Y kuasa negatif 5, Y sini pun kuasa negatif 5. Jadi, bolehlah tambah dan tolak. Jadi 6 tambah 2 8, tambah tolak 3 dapat 5. Y negatif 5. Okey. Y 5Y kuasa negatif 5. Okey, settle. Okey. Lepas tu kita buat apa lagi? Okey, contoh lain. 3 KY kuasa 2 tambah 2Y kuasa 2K tolak KY kuasa 2. Okey, settle. Jadi kita nak apa? Okey, kita macam biasa tadi iaitu kita pastikan sama jenis dan sama kuasa. Jadi K sama Y. Okey, sama. Lepas tu kita buat apa? Kita tengok kuasa pula. K kuasa 1, K kuasa 1, K kuasa 1. Okey, betul. Y kuasa 2, Y kuasa 2, Y kuasa 2. Okey, jadi ni pun betul. Sama jenis dan sama kuasa. Jadi kita buat apa? Tambah dan tolak je lah. 3 tambah 2, 5. 5 tolak. Tak ada nombor, maksudnya 1. 3 tambah 2, 5. 5 tolak 1 dapatlah 4. Y kuasa 2. Okey. Settle. Dan seperti biasa, kamu boleh juga tulis 4. Y kuasa 2K. Okey, settle. Okey. Lepas tu. Okey. Okey, lepas tu kita tengok bahagian yang dia boleh wujud. Cuma dia tak boleh tambah atau tolak. Contoh 4Y tambah 7. Okay, kenapa tak dia boleh wujud cuma dia tak boleh tambah? Sebab sini ada Y, sini tak ada Y. Okay, sebab dia tak sama jenis lah. Okay, settle. Okay, lepas tu pula ialah 4Y tambah 7K. Okey, ini pun tak boleh tambah. Dia boleh wujud, cuma tak boleh tambah sebab sini Y, sini K. Okey, tak sama jenis. Okey, betul. Macam ni pula.
4y kuasa 2 tambah 7y. Okey, ni kuasa 2. Okey, ni boleh wujud cuma tak boleh tambah. Sebab apa? Sebab sini y kuasa 2, sini y kuasa 1. Jadi tak sama kuasa walaupun dia y juga. Okey, sini 4y kuasa 2 tambah 7k kuasa 2. Okey, walaupun sini kuasa 2 kuasa 2, cuma dia ni berbeza. Sini y, sini k. Jadi tak boleh tambah. Okey, start. Start apa je? Okey, lepas tu yang ni 2yk tambah 7y. Okey, walaupun sini ada y, lepas tu y kuasa 1, y kuasa 1. Okey, betul. Cuma sini tak ada. Cuma sini tak ada k. Cuma sini tak ada k, jadi tak boleh tambah. Dia boleh wujud, cuma tak boleh tambah. Okey, start. Okey, lepas tu yang ni 2yk kuasa 2 tambah 7yk. Okay, ni pula macam mana? Dia boleh wujud, cuma tak boleh tambah. Sebab apa? Sebab sini y, okay, betul, k. Okay, betul. Y kuasa 1, y kuasa 1, k, betul. Sini k kuasa 2, sini k kuasa 1. Kalau tak ada nombor, maksudnya kuasa 1 lah. Jadi, dia berbeza kuasa dekat k tu. Sebab tu lah tak boleh tambah. Okay, faham? Okay, lepas tu kita buat latihan. Macam mana kalau dia macam ni, digabung. Okay, macam mana kalau digabung? Contoh gabung dia macam ni. Okay, y tambah 2, y tambah 5. Okay, jadi kita macam ni, y tak ada y. Okay, y kuasa 1, y kuasa 1 tu tak ada y. Okay, jadi kita boleh buat apa sini? Ini je yang sama. Ini je yang sama jenis dan sama kuasa. Jadi kita buat apa? Kita boleh tambah. Okay, jadi sebab sama jenis dan sama kuasa, kita baru boleh tambah. Okay, jadi 1 tambah 2 dapatlah 3. Macam tadi juga, kalau tak ada nombor, maksudnya dia 1. 1 tambah 2 dapatlah 3. Yang ni kita bawa turun bawah. Okey, kita dapat 3y tambah dengan 5. Okey, baik. Okey, lepas tu 4y tambah 8. Okey, baik. Jadi kita sini y, sini tak ada y. Y kuasa 1. Okey, jadi kita tengok sini y kuasa 1, sini y kuasa 1. Okey, ini je yang boleh ditambah. Jadi, kita tambah je lah. 4 tambah 5 dapatlah 9. Y kuasa 1. Okey, sini bawa turun bawah. Itu sahaja. Okey, contoh lain. Okey, macam 2k kuasa 2 tolak 9k kuasa 2 tambah 3. Okey, jadi sini k, sini tak ada k. K kuasa 2, k kuasa 2 tak ada k. Okey, jadi apa yang boleh yang kita kumpulkan, inilah bahagian ni. Sebab k kuasa 2, k kuasa 2 sama jenis dan sama kuasa. Jadi kita buat apa? Tolak 2 tolak 9 ya. Okey, dapatlah negatif 7. K kuasa 2, k kuasa 2, sini pun k kuasa 2 lah. Ini bawa je turun bawah. Okey, settle. Okey, baik. Lepas tu nak satu. Okey, tak apalah. Rasanya setakat itu saja dulu. Okey, ingat. Sama jenis dah sama kuasa. Sama jenis sama kuasa, baru kita boleh tambah. Yang tak sama, kita bawa je ke bawah macam ni. Okey, bawa je ke bawah. Okey. Kita dahulu, kita berterima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Nak kelas dulu. Jumpa lagi.